Assalamualaikum, hari ini aku nak bakar lemang, tapi sebelum tu kita kena DIY dulu tempat bakar dia. Sementara tu bahan membuat lemang binatang sediakan seperti pulut susu, santan, garam dan juga gula. Part paling mencabar semestinya menjaga api. Ini baru pertama kali aku mencuba untuk membakar lemang. Tanpa berfikir panjang, aku pun belilah buluh. Belajar masak lemang ni pun daripada orang yang jual buluh juga ni. Cara penyediaan, cara masak daun, sampailah ke cara menjaga api. A few moments later. Ikut pembelajaran tadi 1 jam dah masak, tapi ni aku dah masuk 2 jam tak masak-masak lagi. Aduh, aku pun try ajak aku main mengapi. Akhirnya anak aku pun malas nak layan aku main sebab aku dah lama sangat. Dah masuk 3 jam, memang menguji kesabaran masak lemang ni. Bahang api, panas buluh lagi. Aku pakai double tu glove aku tu dan basahkan sekali glove tu. 4 jam kau tak masak-masak lagi. Tiba-tiba, bang, ni buluhnya ternaik. Allah Akbar. Akhirnya setakat ini macam ni. Alhamdulillah. Betul lah kata orang, penantian satu penyiasaan. Tapi aku tak peduli. Akhirnya lemang aku dah siap. Alhamdulillah, menjadi juga lemang aku. Untuk korang, selamat mencuba.